Alright, tuan-tuan dan puan, sekarang ni kita akan tengok kepada indikator Super Signal version 3.3. Yang mana mak dia adalah bawah HFT. Cuma daripada bawah HFT tu saya buang signal-signal yang uh, more to kosmetik juga. Of course dengan bantuan ChatGPT lah. Sebelum ni nak buat punyalah susah. And bila buat tulis upload fail, tak boleh load, error sana error sini. Ada ChatGPT sekarang senang. Bagi dekat dia cakap dia buang tu buang ni. More to kosmetik. The principle is still the same. Cuma ada sesetengah benda yang dulu saya tak boleh nak buat disebabkan limited of skill. Kita dapat kata SNR yang kita nak tu dah dapat buat dekat Super Signal ni. Actually is a revamp bawah HFT. Okay. Now, kita tengok dulu dekat HFT ni macam mana. So Super Signal is very easy, sama je. Signal dia, kita test kat time frame 5 minit. Kenapa saya suka 5 minit? Sebab saya trade guna 5 minit. Jadi saya pun okay, kita undurlah banyak sikit lah. Okay. Undur banyak sikit. Yang ni kita hide dulu. Okay. Now, Super Signal, kita tengok kepada setting dia dulu. Pergi kepada setting, dia ada extend line, ini dekat input saya, trend color, down trend color ni actually ni lah dekat kita punya channel ni. Line width ni nak tebal mana, kalau nak tukar satu-satu lah, nipis lah sikit dia je. Okay, enable time filter, show TPSL table ni apa semua ni, kalau boleh, kalau tak nak guna tak apa, nak guna better. Okay. Okay. Sekarang ni kita biar je, kita tick je. Take profit. Okay. Compare to Gapri dengan New Trader, TP dengan SL kita tak boleh nak adjust but based on fixed algorithm, fixed calculation. However, for Super Signal and the incoming indicator, TP dengan SL boleh ubah. Which actually Super Signal more to provide bantuan kepada yang trader yang dah lama sikit. Let's say standard kita guna 15 point ataupun nak besarkan daripada 25 point pun boleh, tak ada isu. Now, yang lain semua ni color-color lah. Table opacity nak tukar-tukar pun boleh, tak ada isu. Now, pergi dekat style, still the same. Resistance dengan support ni sangat penting ni. Ni line support dengan resistance. Dulu saya buat biar sendiri, dia tak jadi, dia jadi benda lain. Tak keluar-keluar. So yang ni kita dah ada support dan juga resistance. Maknanya Super Signal ni membuatkan chart kita clear dan kita tak pening-pening banyak garis-garis kiri kanan-kanan. Gitu. Dia ada certain calculation dia untuk dia punya support dan juga resistance. Alright, graphic objects, paying label pun sama. Ni okay, Super Signal more to experience tadi ataupun yang dah biasa trade, dia tak ada label-label buy sell dekat chart ni. Dekat sini ada. Signal dia tulis sell, entry berapa 4628 kan, TP 4613, stop loss 4643, TP SLT apa semua ni yang mana kita boleh adjust ni. Let's say kita tukar pada 25, sama juga, dia akan jadi 25 kat situ. Nampak senang. Cuma dekat Super Signal benda ni yang keluar, segitiga ni je keluar. Kalau hijau merah tu sell, kita tengok kat sini sell. Of course trade yang kenapa saya panggil Super Signal, sebab banyak benda saya letak dalam ni. Itu kita boleh tengok kat sini downtrend ni. Trend, downtrend. Based on what? Based on this channel. Yang mana channel ni for me previously dengan limited skill take me very long, dekat 6 bulan nak buat ni saja masa tu. Sebab at that time masa tu hanya user trading view yang ada account premium je boleh pakai yang auto bergerak. And so at that time I try to challenge myself so to create satu benda yang bergerak. Kenapa? Sebab channel ni dia bergerak, dia auto update. Dan kalau tidak kita kena lukis manual kan, garis sana garis sini. Ni dia tak, dia bergerak secara sendirilah. So ni adalah sekarang ni tengah downtrend. So kita bagi dia jalan dulu sebagai contoh lah. Dia sampai support tapi tak lantun, boleh je lah sampai 25 point ni sampai ke tidak.
Okay, tu gap up. Tapi stop loss tak hit lagi. Masih lagi maintain. Tapi trend dah tulis uptrend dah. So masa tu kita dah boleh bolehlah ambil lah setara mana. Kenapa? Sebab entry kita ialah 461 461 yang ke atas ni lagi. Yang ke atas 4630. So kita keluar je lah kat sini. Okay. So, ni kita punya support dan juga resistance. Now, tapi TP kita besar. Let's say TP pakai je setting TP. Kenapa saya set 15 tuan-tuan perempuan? Sebab bila saya trade previously guna setup ni, sebelum saya buat indicator untuk saya perasan bila sampai 15 point dia suka lantun. Katakanlah sekarang ni sell dekat entry 4628, TP kita 15 point je. Sampai 15 point dia akan suka melibas. Dia akan melibas. Oh, sini dia tak keluar TP hit ataupun SL hit. Okay, tak apa, nanti kita akan buatlah, no problem. 15 point. This one range ni. Okay, 15 point. So apa 15 point dia suka naik sikit. Dia suka melibas. So kalau kita rasa tak nak layan tu tak apa. Skemanya kita hold je, boleh je. TP suggestion saja 15 point ni. Kita nak hold. Okay, saya tak nak 15 point. Saya nak lagi banyak. Okay. And then saya tengok downtrend ni kuat. Okay, hold je. Selagi channel ni tak berubah ataupun trend ni berubah daripada downtrend kepada uptrend. Hold je lah. Of course ada risk dia. Mungkin duk tunggu. Sekali kena gap up, gap down. Sebab remember, tengok time dia tu pukul berapa. Dia nak masuk petang, nak ke malam kan. Dia dah 7.30 dah. Hati-hatilah. Kalau boleh macam saya cakap, jangan layan overnight. Jangan layan session baru. Okay, sekarang ni dah nampak satu pattern. So saya kata indikator ni hanya membantu. Tetapi yang penting knowledge kita kena ada. Kenapa satu pattern ini disebut sebagai double bottom. So kalau break ni probably dia akan naik ke atas. Kat sini kita tengok dia dah actually cuba break, tak ada candle yang betul-betul break. Second candle tu pun lebih kurang sama. Tapi orang dah masuk terus gap up pada malam tu, tapi dia turun balik lah. Kita tengok dia turun balik. So super signal actually to identify a signal yang mana untuk membantu kita masuk and yang provide the higher percentage yang TP kita boleh achieve, and then provide certain scale ataupun alat bantuan yang membolehkan kita nak identify sesuai masuk ke tidak. Dekat mana? Dekat trend tu. Now, selain daripada trend, kita kena perhatikan satu benda tuan-tuan, itu dekat strength. Ni. So, kalau dia simple je, kalau dia 0.0, tak lama trend akan berubah. Contohnya, kalau trend 0.0, dia akan berubah. Tak lama lah tu. Sekarang ni di tengah uptrend, 0.5 lagi. Okay, uptrend strong lagi lah time ni. So, tapi tak ada entry buy. Relax lah dulu. Bagi di confirm dengan trend. Kita tengok 0.4, 0.2 dah turun balik lah. 0.0 dah. Dia dah jadi uptrend ni, dia akan jadi downtrend balik. Nampak? Dia turun. Now, bila dia dah mula balik naik jadi 0.0, trend dah mula lemah. Kita kena ready lah. Sekarang ni dia masih lagi maintain. Atas lagi. Orang kata 1.0 bukan 0.0. Tengok 0.0, 0.4, 0.3. Kita nak 0.0 Ada desimal kosong. After desimal ada kosong. Okay, 0.1, 0.4. Tak lama nak. Daripada downtrend tadi, dah jadi uptrend. Di mana kegunaannya dah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya signal kita keluar time 0.0, as you can see in the chart right now, jangan masuk. The entry consider not valid lah. The entry consider not valid. So bagi je jalan. You will see that entry buy tu takkan sampai TP. High chance dia akan jadi reverse
ataupun sampai stop loss level. Tengok bila dah 0.0 mini trend tu tak kuat. Sekarang ni kita nak dia 0 point something. Macam tu. Tak kisah dia tengah uptrend ke downtrend. Of course you can see lah. Sekarang ni downtrend 0.4. Downtrend is quite hard, quite good. Tapi pada masa yang sama harga akan berubah. Kan? So kita boleh monitor situ. 0.08, 0.42 still 0.0. Maknanya bila 0.0 dekat strand ni jangan masuk, jangan trade. Because at the time dia akan sideways. Tu kegunaan. Sebab tu saya namakan super signal. So senang kita tengok 0.0. Tak payah market hari ni. Macam tu. Tengok masih lagi 0.0. Dia tunjuk uptrend ke downtrend ke. 0.0 lagi. Okay. 0.3, 0.5. Mula downtrend balik. Downtrend. Tapi signal masih buy. Ngam tak? Tak ngam lah tu. Signal buy yang tadi. So kita jangan tunggu yang sell lah. Of course akan ada revamp lah dekat info table ni, don't worry. Untuk TP hit, new signal dan sebagainya. Don't worry. Cuma malam ni kita tunjuk kepada penggunaan je terus. Nampak tak? Bila downtrend and then the trend is kata atas lah kata ke 0.0, dia akan cuba go bawah, tapi bila dia dah makin dekat, value dia dah jadi dekat 0.0. Maknanya mungkin kalau dia 0.1 and the value after that is close to 0.0 dan makin kurang, remember trend akan berubah and then dia suka stay sideways. That's why this indicator considered as a super signal. Maknanya kalau tak ada, tak payah masuk. Alright, very easy. Okay, itu untuk super signal. Any questions on that? Right, tak ada.